Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Bertemu lagi bersama saya Cikgu Wahidah. Topik kita pada hari ini ialah perkembangan teknologi. Kita akan melihat perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat kepada manusia. Jom kita mulakan. Teknologi telah berkembang dalam pelbagai bidang, antaranya dalam bidang pertanian dan penternakan, bidang perubatan, bidang pengangkutan, bidang komunikasi, dan bidang pembinaan. Kita dapat menikmati pelbagai kemudahan hasil daripada perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian dan penternakan. Penciptaan peralatan agrikultur. Drone digunakan untuk kerja membaja di kawasan pertanian dan meracun rumpai. Sistem agihan makanan automatik digunakan di ladang ternakan ayam. Penciptaan peralatan moden dalam industri pertanian dan penternakan dapat membantu manusia memudahkan urusan, menjimatkan masa dan tenaga. Penyelidikan. Penyelidikan dalam bidang teknologi pertanian hijau meningkatkan kualiti hasil tanaman. Penyelidikan dalam bidang bioteknologi dan penternakan pula meningkatkan kualiti makanan ternakan tempatan. Perkembangan penyelidikan dalam industri pertanian dan penternakan telah membantu manusia meningkatkan kualiti dan hasil industri pertanian dan peternakan, seterusnya membekalkan sumber makanan secara berterusan kepada manusia. Yang kedua, perkembangan teknologi dalam bidang perubatan. Penciptaan peralatan perubatan seperti mikroskop elektron berjaya mengesan mikroorganisma penyebab penyakit. Penciptaan mesin ultrabunyi, mesin sinar X dan mesin MRI membolehkan doktor dan penyelidik perubatan mengesan penyakit di dalam tubuh manusia yang tidak dapat dikesan dengan mata kasar. Penciptaan ubat-ubatan dan vaksin serta penemuan kaedah perubatan yang baharu telah membantu manusia menyembuhkan atau mencegah penyakit-penyakit berbahaya. Perkembangan teknologi dalam bidang perubatan memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan kualiti kesihatan manusia. Yang ketiga, bidang pengangkutan. Pengangkutan udara. Penggunaan kapal terbang membolehkan manusia menjimatkan masa untuk bergerak ke tempat yang jauh. Penciptaan roket membolehkan manusia mengembara sehingga ke angkasa lepas. Pengangkutan darat. Kepelbagaian rangkaian perkhidmatan pengangkutan awam membolehkan pengguna membuat pilihan pengangkutan. Penggunaan kereta api laju dapat menjimatkan masa dan mengelakkan kesesakan lalu lintas. Pengangkutan laut. Teknologi kapal selam dapat mengukuhkan sistem pertahanan negara. Kapal persiaran pula membuka peluang untuk pelancong. Perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan udara, darat dan laut memudahkan pergerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang keempat, perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi. Bidang komunikasi berkembang pesat dengan terciptanya jalur lebar dan capaian internet yang membolehkan informasi dapat disampaikan dengan cepatnya tanpa mengira sempadan. Manusia mendapat manfaat seperti pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian, mesyuarat dan urusan kerja secara dalam talian dan berbelanja dalam talian. Yang terakhir, perkembangan dalam bidang pembinaan. Perkembangan dalam bidang pembinaan menghasilkan struktur yang lebih cekap dan tahan lama. Contohnya, terowong jalan dan pengurusan air banjir smart yang dapat mengurangkan kerugian dan kemalangan akibat banjir kilat di ibu kota. Selain itu, rumah pasang siap dibina dalam masa yang singkat dan kos pembinaan juga adalah lebih rendah. Kini, pembinaan sesebuah bangunan atau binaan dapat dilakukan dengan lebih pantas dengan menggunakan kaedah pasang siap, iaitu proses pencantuman
pelbagai komponen pembangunan yang telah dilaksanakan di kilang. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi untuk tajuk seterusnya iaitu kebaikan dan keburukan teknologi.